Selamat datang ke episod podcast ini yang dibawakan oleh AGS Agriculture Global Solutions, rakan kongsi anda untuk amalan peladangan yang lebih baik di Malaysia. Hari ini kita ada satu perbincangan yang sangat penting dan khusus untuk anda, para pekebun kecil kelapa sawit di Malaysia. Ya, betul. Matlamat kita hari ini jelas. Kita nak tengok strategi operasi di ladang untuk memaksimumkan hasil tan sehektar ke tahap paling optimum. Tapi kuncinya tanpa merosakkan kesihatan tanah anda untuk jangka masa panjang. Tepat sekali. Untuk perbincangan hari ini, kita merujuk kepada satu laporan saintifik yang diterbitkan sekitar 6 tahun lalu. Kajian ini sebenarnya dibuat di negara jiran kita, Indonesia. 6 tahun lepas ya? Ya. Tapi saya kena tegaskan di sini, walaupun data ni dari luar negara dan usianya dah 6 tahun, segala fakta dan corak agronomik yang dibentangkan masih sangat relevan. Ia secara langsung mencerminkan realiti cuaca dan keadaan tanah yang anda hadapi di Malaysia hari ini. Setuju. Pokok kita hadapi tekanan yang sama. Jadi kita tak akan buang masa dengan penerangan asas. Anda semua yang dengar ni dah pakar. Anda kenal sangat ladang anda. Kita akan terus bincangkan cabaran teknikal sebenar, terutamanya ancaman senyap penggunaan baja kimia berterusan. Kalau kita tengok realiti di lapangan, sebahagian besar kawasan sawit kita ditanam di atas tanah berasid dengan kesuburan rendah. Sama macam dalam data kajian tu. Kita bercakap tentang 3 jenis tanah utama. Tanah gambut, tanah pozolik dan tanah sulfat masam kan? Ya, betul. 3 jenis tanah ni ada karakter keras kepala masing-masing. Terutamanya bila masuk bab pegang baja dan lepaskan nutrien tu kepada akar pokok. Untuk tanah sulfat masam contohnya, bila pekebun kita cangkul tanah tu, lapisannya nampak kekuningan macam belerang. Bila panas, permukaannya meretak dan keras kan? Betul. Dan podozolik pula berpasir di atas tapi ada lapisan keras di bawah. Kedua-dua ni ada satu masalah kritikal, iaitu asid tinggi. Keasidan ni akan ikat baja yang anda tabur. Maknanya baja tu terkunci. Akar tak boleh serap. Tepat. Walaupun baja tu ada depan mata, akar tak dapat ambil. Ini cabaran besar. Sebab sasaran kebanyakan pekebun kita nak capai potensi pengeluaran sampai 30 tan sehektar setahun. Untuk dapat angka tu, pokok perlukan nutrien yang sangat besar. Sangat besar. Mari kita tengok nombor dia. Untuk hasilkan cuma 1 tan buah segar, sistem pokok anda kena sedut 6.3 kg urea, 2.1 kg baja TSP, 7.3 kg kalium klorida dan 4.9 kg kiserite. Biar betul. 6.3 kg urea untuk 1 tan buah saja. Ya, itu untuk 1 tan. Kalau sasaran kita 30 tan sehektar, maknanya kita bercakap tentang bertantan baja kimia yang perlu ditelan oleh tanah setiap tahun. Dengan jumlah bahan kimia macam tu, apa jadi pada tanah dalam masa 5 atau 10 tahun? Di sinilah letaknya masalah utama. Bila pekebun cuma bergantung 100% pada baja sintetik atau kimia secara berterusan, struktur tanah perlahan-lahan berubah. Tanah jadi keras, padat dan keasidannya naik mendadak. Macam jalan tar lah, keras sangat. Ya, dan bila tanah jadi terlalu berasid, ia bunuh mikrob tanah yang baik. Mikrob ni pengurai. Bila mereka mati, akar hilang tukang masak. Jadi, baja mahal yang kita tabur tu tak terurai. Pokok tetap lapar. Tepat sekali. Laporan ini juga tunjukkan senario begini akan turunkan kadar karbon organik tanah ke paras sangat kritikal, iaitu di bawah paras 2%. Di bawah 2% tu, tanah dah boleh dikira mati dari segi biologi kan? Betul. Tanah hilang kemampuan nak pegang air, pokok jadi tertekan, lemah dan ladang anda akan lebih mudah kena penyakit dan perosak. Bahaya tu. Jadi, apa tindakan paling praktikal yang pekebun boleh buat bila masuk ladang esok? Anda kena mula campur dan imbangkan baja kimia dengan baja organik. Tak perlu modal besar pun. Guna saja sisa buangan sawit yang ada melonggok kat ladang tu. Macam pelepah cantasan atau tandan buah kosong. Cuma kembalikan sisa tu ke permukaan tanah. Ya, ia akan neutralkan asid, lembutkan tanah dan paling penting, ia bagi makanan untuk hidupkan balik mikrob pengurai kita. Selesaikan isu asid, kembalikan mikrob. Sangat masuk akal. Sekarang, mari kita bincangkan pengurusan baja urea pula. Ada satu fakta dari kajian ni yang saya rasa pekebun akan rasa rugi besar. 30 hingga 40% baja urea yang ditabur selalu terbuang macam tu saja. Memang membazir.
Proses ni berlaku melalui dua cara. Pertama, ia meruap ke udara sebab panas matahari. Pemeruapan? Ya. Kedua, ia hanyut di bawah air hujan, lebat, atas permukaan tanah yang keras sebelum sempat menyerap ke zon akar. 40% tu banyak. Kalau beli 10 beg, 4 beg terbang ke udara atau masuk parit. Macam campak duit dalam longkang. Jadi macam mana nak hentikan kebocoran ni? Arahan praktikalnya mudah. Pertama, jangan tabur atas semak. Bersihkan rumpai di sekeliling piring pokok dulu. Kedua, cara taburan. Tabur urea secara seragam dalam bentuk bulatan yang rata. Bermula dari tengah piring, mengarah ke kawasan rumpai kan? Betul. Jangan longgokkan di satu tempat dekat pangkal pokok, nanti akar terbakar. Dan masa membaja pun juga penting. Buat pada musim hujan di Malaysia supaya baja terus diserap masuk oleh tanah basah. Kalau bab dos pula macam mana? Menabur lebih banyak tak bermaksud hasil akan lebih tinggi. Contohnya, untuk tanah gambut, bagi pokok matang berusia 9 hingga 13 tahun, gunakan tepat 2.5 kg urea sepokok. Dan bila pokok tu cecah 14 tahun ke atas? Kurangkan kepada 1.5 kg sepokok saja. Jangan letak berlebihan, nanti tanah makin berasid dan tak beri sebarang pelangan tambahan pada hasil tani seektar. Nota ringkas, beritahu kami dalam ruangan komen topik kelapa sawit apa yang anda mahu selepas ini supaya kami buat episod ikut keperluan anda. Sila langgan saluran YouTube kami jika anda belum langgan, tekan like dan tulis komen. Ini membantu saluran YouTube kami supaya kami terus menukar artikel saintifik kelapa sawit kepada bahasa yang mudah difahami dan senang dihadam. Baik, kita sambung. Ya, kita dah sembang panjang fasa urea. Mari kita lihat keperluan fosfat pula. Kos bajet TSP memang sangat membebankan sekarang. Ada alternatif tak untuk pekebun kita? Ada. Nasihat saya, pertimbangkan penggunaan fosfat batuan asli. Ia yang lambat larut berbanding baja TSP komersial, tapi kosnya jauh lebih murah. Dan saya ingat ia ada kelebihan unsur tambahan juga. Betul. Ia ada unsur sureh macam kalsium, kuprum dan zinc. Unsur ni bertindak baiki sifat fizikal dan kimia tanah berasid dalam jangka masa panjang. Kira macam suplemen lah untuk tanah tu. Untuk pokok yang membesar, ini pastikan saiz batang dan pelepah capai tahap maksimum. Seterusnya, elemen kalium atau KCl. Pekebun kita di Malaysia memang tahu kalium ni rahsia beratkan tandan. Tapi ada fungsi kalium yang sangat kritikal waktu musim kemarau atau panas terik kan? Ya, mekanisme pertahanan. Kalium bertindak mengawal liang daun pada helaian daun. Bila cuaca sangat panas dan mengering, kalium akan arahkan liang daun ni tutup rapat. Oh, untuk simpan air. Betul. Kalau kurang kalium, liang tu terus terbuka. Air meruap keluar, pokok dehydration, pelepah layu dan patah. Jadi jangan abaikan kalium. Pastikan pokok dapat sehingga 2.25 kg sepokok setahun untuk kekalkan hasil tan sehektar yang tinggi waktu kering. Kita dah bincang urea, fosfat dan kalium. Tapi bagaimana pekebun nak tahu apa yang kurang atau lebih dekat ladang mereka sendiri? Tanah dekat Johor tak sama macam Perak. Ini sangat penting. Saya nasihatkan anda dengan tegas, anda wajib lakukan ujian tanah dan ujian daun secara berkala. Walaupun kosnya nampak mahal? Ya, walaupun mahal pada awalnya, ia adalah pelaburan maklumat yang sangat berharga. Tanpa ujian ni, anda cuma meneka. Dan ini bawa kepada kesihatan tanah yang merosot dan kejatuhan hasil tan sehektar di ladang anda. Tapi, baca keputusan Makmal tu memeningkan kepala. Penuh nombor dan terma kimia. Saya faham. Kalau anda ada masalah faham keputusan ujian, anda sentiasa boleh mendaftar di cropdrive.ai. Boleh kongsikan lebih lanjut pasal platform ni? CropDrive ni perisian AI automatik yang sangat pintar. Bila anda masukkan keputusan ujian, ia akan terangkan secara terperinci apa penambahbaikan khusus yang diperlukan untuk kes tanah anda. Bukan cadangan generik lah ni. Bukan. Dan yang paling penting, sistem ni bukan aplikasi generik dari luar negara. Ia dibina khas untuk pekebun kecil Malaysia dengan menggunakan piawaian Malaysia. Jadi, ia sangat sesuai dengan realiti iklim dan tanah kita. Betul. Dan ia juga bagi ramalan keuntungan serta jangkaan hasil tan sehektar selepas penambahbaikan dibuat. Yuran untuk sertai CropDrive ni sangat berpatutan. Ya, jauh lebih murah berbanding upah perunding luar kan? Tepat sekali. Ia cuma sebahagian kecil daripada kos tu.
Jadi, sertai ramai pekebun kecil yang berjaya di seluruh Malaysia yang telah menggunakan Crop Drive dan mula menikmati manfaatnya. Itu pemikiran baru untuk difikirkan di ladang esok. Silakan. Cuba fikirkan macam ni. Bagaimana kalau pekerja paling kuat di ladang anda bukanlah anda sendiri, tetapi jutaan mikrob halus di dalam tanah tu? Adakah baja yang anda rancang untuk tabur esok akan memberi makan kepada mereka atau membunuh mereka? Ingat untuk melawat pembantu pertanian AI kami di cropdrive.ai untuk mengetahui lebih lanjut cara meningkatkan hasil sawit dan pendapatan anda. Terima kasih kerana mendengar.